Ya, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Ini bersama dengan saya adalah kita punya founder Encik Asri Ahmad, selaku kita punya founder untuk sistem yuran.my. So hari ni kita akan bersama dengan Encik Asri untuk kita tahu lebih lanjut tentang yuran ni, apa benda ni. Okey Encik Asri, jom kita tunjukkan apa itu sistem yuran. Terima kasih Syed Farhan. Hari ini saya akan kongsikanlah berkenaan dengan sistem yuran, dan kita akan tunjukkan satu persatu bagaimana kita boleh membantu anda semua untuk meningkatkan kutipan yuran. Okay, yuran ni kalau kita tengok commonly banyak orang kutip yuran. Masalah yang sering dihadapi oleh organisasi, institusi sekolah, kelab sukan dan sebagainya kan, kutip yuran ni dia macam kutip hutang lah. Kutip hutang, hati kena kering, mulut kena manis kan. Walaupun orang tu sebenarnya hutang dengan kita, tapi kita hati kena kering lah, mulut kena manis, kena minta dan sebagainya. Itu ya realitinya lah kalau bercakap tentang yuran. Dan selalunya bila saya berjumpa dengan mereka-mereka yang bertugas sebagai kutip yuran ni, mereka akan bercerita beberapa masalah. Mungkin anda mengalami masalah seperti apa yang kita cuba kongsikan ni. Yang pertama ialah rekod bayaran yang tidak tersusun. Selainnya bersepah lah. Kadang-kadang kita tulis kat buku resit, kadang-kadang kita tulis dekat Excel, kadang-kadang kita rekod kat WhatsApp je bila parent WhatsApp. Tapi kita tak ada satu tempat yang menyimpan semua rekod bayaran yuran. Dan selalunya kita react bila orang bayar, baru kita buat resit. So kita tak tahu siapa yang bayar sebenarnya. Dan lebih parah lagi, bila selepas musim PKP ni, parents, ahli-ahli suka bayar online. Dia bank transfer ke, dia pergi ATM ke, dia QR ke dan sebagainya. Dan isunya, lepas dia bayar, dia tak maklum kat kita pun. Tak bagi tahu yang dia dah bayar, dia tak cakap dia nak bayar untuk apa. Duit dah masuk dekat akaun kita, tapi kita sendiri tak tahu duit ni kita nak tag pada nama siapa. Pada anak yang mana, pada ahli yang mana. Dia akan jadi confused lah. Tu cabaran yang kita selalu jumpa. Dan akhirnya kita terpaksa tunggu bank statement. Dalam bank statement pun dia tak cakap dia bayar untuk sama. So kalau pakai contoh pakai duit now kan, duit now pun ada rimak. CDM pun tak ada, CDM. CDM lagilah tak ada. Duit now tak ada ni. Kalau transfer boleh lah dia bayar untuk anak mana ke. QR pun tak ada. QR tak ada, duit now tak ada. Memang itulah cabaran yang selalunya. Dapat bank statement pun tak boleh buat apa. Akhirnya nanti tergantung kat situlah. Tu belum cakap lagi buku resit hilang kan. Ada kes kalau macam kerani kewangan tu cuti bersalin. Memang dia bawa sekali buku rekod tu. Dia mesti salin. Tu cabaran dia. Jadi sebabkan kita punya rekod bayaran ni tidak tersusun dan tidak teratur, tidak disimpan satu tempat, ia mengakibatkan kita susah nak kutip yuran 100%. Dalam sebulan tu, kalau kita selalu kutip yuran, kita sendiri tak tahu apakah yang kita kutip ni dah 100% ke tak, 50% ke, 20% ke, kan? Kita pun tak tahu sebab apa? Sebab kita tak ada rekod yang centralized, dan kita tak boleh nak update bayaran tu. Jadi dari situ pun kita susah nak pantau apa, pantau status yuran lah, sama ada senarai tertunggak, keluarkan senarai tertunggak tu of course mungkin tak lah kan. Apalagi kita nak reminder, macam saya cakap tadi, bila kita reactive mode, bila orang bayar baru kita keluarkan resit. Jadi kita pun tak boleh nak hantar reminder kepada orang yang tak bayar, sebab kita pun tak ingat dia ni dah bayar ke belum. Aku hantar reminder tak usah pasal aku kena balik kan. Selalu macam tu lah. Lantaran tadi saya dah bayar lah, kenapa itu jadi satu isu juga kepada pegawai kutipan yuran, pegawai kewangan, bendahari dan sebagainya. Akhirnya bila rekod tak tersusun, susah nak kutip. Ditambah membebankan lagi ialah bila nak buat laporan bulanan, laporan kewangan. Kalau persatuan kan dia nak kena buat laporan kewangan, kalau persatuan penduduk ujung tahun nak kena AGM, nak tengok kutipan tu betul tak betul. Ini memang akan ambil masa, dan ada setengah persatuan sampai bergaduh lah. Ada yang sampai report ke ROS, SSM, akaun dibekukan sebab laporan tak sesuai, tak tally kan, tak matching. Pegawai kewangan bendahari ni kena sampai ambil cuti. Kalau cikgu sekolah tu sampai terpaksa kerja malam-malam Sabtu Ahad sebab nak pastikan laporan tu betul, laporan tu ikut sesuai. Itu pun tak tentu lagi. Mungkin 99% tu adalah betul, 1% tu agak-agak lah. Lebih memparahkan kita ialah bila kita nak melayan kerana ibu bapa dan ahli persatuan, ahli konteks komunikasi kan. Tiba-tiba kan kita follow up, dia tak tahu saya dah bayar ke tak.
Dia pun tak tahu. Ataupun dia mesej malam-malam, dia WhatsApp malam-malam, boleh tak saya dapatkan resit? Satu, ataupun boleh tak saya tahu saya tak bayar bulan berapa? Dia ada keluarga, nak rehat dan sebagainya, terpaksa buka. Dah lah, saya tak ada record. Kena ada yang tak apa, biarlah, kena cuti panjang. Dia ada satu keadaan tu, klien tu yuran dia sepatutnya RM35. Contohlah yuran dia RM35. Tetapi dia nak pakai CDM transfer. CDM transfer tak terima RM5. Dia transfer RM40. RM5 tu bawa bulan depan. RM5 tu bawa bulan depan. Lepas tu ingatkan RM5 ni adalah infak kepada persatuan tu kan, ni infak pada kelab tu. Rupanya RM5 tu nak direkodkan sebagai yuran. Tapi yuran advance lah. Kita punya benda hari tu tak isukan benda tu. Telan tu. Saya dah bayar RM5 lebih tu itu. Hari tu bila? Tak record. Itulah salah satu dia. Betul. Kadang-kadang dia mesej malam-malam tu, dia dah bayar terlebih tu, dia minta kita keluarkan resit pula. Kalau kita tengah drive, dia nak capai resit lagi kan, memang tak kan. Ini memang cabaran yang selalu kita terima bila kita jumpa dengan mereka-mereka yang selalu kutip yuran lah. Tak kira sekolah ke, tadika ke, kelab sukan ke, persatuan buruh, memang masalah ni sering kita hadapi lah. Yang sering kita jumpa.